tidak sahih. Mari sama-sama tuan-tuan puan-puan kita perhatikan dalam slide kita pada hari ini hadis yang menyatakan tentang tidur orang yang berpuasa, iaitu hadisnya menyatakan naumus saimi ibadatun wa samtuhu tasbih. Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah dan diamnya adalah tasbih. Hadis ni dinilai sebagai lemah oleh beberapa ulama hadis seperti Al-Imam Baihaqi, Al-Imam Iraqi dan Al-Imam Munawi. Baik, menarik sebenarnya hadis ni tuan-tuan, sebab hadis ni biasa kita dengar dah. Ustaz ni orang kata tak apa, puasa ni tidur pun tak apa kerana tidur adalah ibadah. Sebahagian ulama merasakan ataupun menilai hadis ni sebagai hadis yang dhaif. Dan hadis yang dhaif ni adalah perkara yang kalau boleh kita boleh cari yang lebih sahih adalah lebih baik. Kerana apa? Bukanlah kita kata tidak boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Kerana Al-Imam Ibn Hajar ada menyebutkan boleh beramal dengan hadis yang dhaif tetapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, tidaklah terlalu syiddatul dha'fi, maknanya tidaklah terlalu dhaif. Yang kedua, mestilah tahta aslun tu'amalu bihi, iaitu berada di bawah amalan yang ada asasnya. Dan yang ketiganya, kita tidak boleh bi'adami i'tiqad, kita tidak boleh berintiqad untuk menyandarkan kepada Rasulullah. Mengenai hadis ni Ustaz Usaini, kalau kita perhatikan, maknanya kalau hadis dhaif tu kita nak amalkan, kalau boleh amalan tu biarlah kepada fadail supaya kita nak dia mengamalkan sesuatu hadis tu. Tapi hadis ni tentang tidur. Betul. Jadi takkan kalau kita nak kata kita nak galakkan orang tidur atau puasa ke, macam tak kena. Jadi kalau boleh, maknanya kita fokuskan kepada hadis yang sahih. Sebagai contoh, hadis yang Rasulullah kata man qama ramadhana imanan wahtisaban ataupun man shama ramadan imanan wahtisaban. Alangkah baiknya kalau kita fokus kepada hadis yang sahih sebegitu, maknanya kita galakkan manusia berpuasa bersungguh dengan penuh keyakinan kepada Allah Taala. Ini kita tambahkan dengan amalan-amalan yang ada dalam bulan Ramadan, seperti kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Betul Ustaz Usaini.